Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak ikan siakap yang plum. Mula kita sediakan dulu sos pecicah dia. Kisarkan cili padi mengikut kepedasan. Masukkan garam, gula perang, masukkan akar ketumbar. Kita tumbukkan dia sampailah dia lumat. Dah lumat kita boleh masukkan sos ikan. Masukkan air perahan limau. Masukkan daun ketumbar. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Lepas tu kita boleh pindahkan ke dalam bekas. Untuk lagi sedap kita boleh letakkan ke dalam peti ais. Untuk ikan pula kita basuh dia bersih. Lepas tu kita kelarkan dia. Lepas tu kita lumurkan dia bersama garam, kunyit. Kita lumurkan dia sampai dia sekata. Dah sekata kita boleh masukkan tepung jagung. Kita lumurkan dia juga sampai dia sekata. Dah sekata kita boleh panaskan minyak. Kita masukkan asam keting. Masukkan sedikit tepung jagung. Bila minyak dah panas kita boleh gorengkan ikan yang kita dah lumur tadi. Kita terbalikkan ikan atas dan bawah supaya ikan tu tak melekat. Lepas tu kita jiruskan minyak panas ke atas ikan. Kalau goreng deep fry lagi bagus. Lepas tu dah masak sebelah kita boleh terbalikkan ikan. Lepas tu kita ulang balik proses yang sama. Bila ikan dah masak kita boleh angkat dan toskan minyak. Lepas tu kita boleh hidangkan di atas pinggan. Lepas tu kita boleh hidangkan sekali dengan salad, soun, carrot dengan timun. Untuk carrot dengan soun kita boleh celurkan dengan air panas. Lepas tu kita toskan. Untuk sos pecicah tu kalau kurang pedas boleh campur dengan cili merah. Kalau sesiapa yang dah bosan makan nasi tu sesuai sangat untuk cuba dekat rumah. Confirm makan repeat balik. Kalau nak makan dengan nasi pun sesuai. Jom makan.